Terima kasih. Wah, dapat sorokan gemuruh ya. Terutama daripada tempel situ tu. Suka ya baju ni? Suka? Suka. Okey, silakan Cheryl untuk soalannya. Terakhir. Cuba dia bacakan. Datuk pada perempuan. Sekali lagi. Ya. Assalamualaikum. Sorry. Ni soalan ni tak berapa kompleks, insyaAllah. Fashion berhijab kini menjadi perhatian masyarakat global, ya. It has become of global interest. Wanita berhijab tampil dengan pelbagai gaya fashion. Pada pandangan anda, wajarkah pihak majikan menetapkan etika berpakaian bagi wanita berhijab untuk pejabat bagi mengekalkan imej profesionalisme? Meaning, should there be a dress code guidelines for ladies who wear hijab? Terima kasih. Bagi pendapat saya, ia sangatlah wajar kerana mungkin sesebuah company itu ingin mengekalkan imej organisasi beliau, dan walaupun kita kena mengikuti etika untuk pejabat, kita tetap boleh berfashion dan mengikut etika yang disediakan. So, wanita berhijab tak ada masalah untuk berfashion dan mengikut etika. Itu saja. Saya rasa dekat belakang tu dia punya jantung dah tak jubdak sangat. Pasal dah jawab Q&A kan? Betul tu. Vera semua jawapan bernas dan ada yang begitu tenang, tapi biasalah kan. Orang kata adat bertanding kan, mestilah ada stage fright orang kata. Betul. Tapi yang penting ada juga dapat sorakan yang gemuruh dengan semua. Sebab ada yang kata apa Malaysia boleh. Memang semangat tu yang saya. Boleh tak kita dengar sikit semangat daripada semua penonton semua? Bagi semangat kat final semua boleh tak? Mungkin mereka memerlukan semangat daripada penonton-penonton kita hari ini. Betul tak? Jadi sebenarnya selepas ini kita ada sesuatu yang istimewa. Kita ada pertunjukan fashion. Pertunjukan fashion? Ya, saya masuk daripada panelis juga? Okey, itu kita kena fikir dulu bila panelis ke bukan. Sebab yang penting sekarang ni, Mira, orang kata owner ataupun founder produk ini memang dua orang yang sangat cantik bagi saya.